saya Julita Aisyah binti Anwar daripada Kulinari. Dan saya Muhammad Arifin Abdul Latif daripada SKM 3 Kulinari. Okay, jadi hari ini IPT Skill mengadakan satu program yang menjemput seorang chef yang berkemahiran tinggi dalam bidang food carving. Alright, baik. So kita bersama dengan Chef Nazmi kita, iaitu seorang chef yang sangat profesional dalam bidang carving kita. Okay, nama saya Muhammad Nazmi. Okay, bekerja di Bismillah Catering Senyap Berhad. Okay, total pengalaman dah dekat 20 tahun lah. Mengajar bidang kitchen sehinggalah ke sekarang ni yang paling orang kata apa, skill yang diperlukan ataupun diwawakan tapi tak ramai yang tahu, iaitu ukiran buah. Pengalaman chef dalam bidang carving ni. Okey, pengalaman secara jujur saya katakan bidang masak adalah salah satu pilihan utama. Tapi perlahan-lahan sepanjang tempoh kita bekerja tu, saya nampak ada kelompongan dalam bidang seni kulinari ni dan juga lebih orang kata apa, tepat adalah seni ukiran buah, food carving. Okey, tapi apa yang menyeronokkan bila orang tanya pengalaman, campurkan semua memang dalam belasan tahun lah. Cuma nak exactly tu susah lah sebut. Mungkin dalam 20 tahun, 19 tahun. Tapi dalam ukiran carving ni yang paling menyelah dalam masa 4 tahun kebelakangan ni. Okay, di mana saya dijemput dan hasil kerja saya pun dipamerkan setiap minggu. So ukiran buah ni tak semua orang boleh buat lah. Tapi dia merupakan satu skill yang orang kata apa, paling rare lah, paling asing. Jadi apa yang kita dapat daripada food carving ni, kita dapat, kalau yang kita tak ada skill langsung, kita dapat belajar daripada sini lah. So kita dapat kita dapat belajar carving. Contoh macam kita carving cili, timun. Baru kita dapat master buat contoh yang buah-buahan yang besar lah, seperti tembikai, buah papaya.